Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera kepada semua para pengunjung dan para pemamer di Pavilion MAPIM, dan ini merupakan hari yang ke-7 tak saya untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, dan sekali lagi kita membawakan bicara buku melalui platform Republika Merah, dan hari ini adalah buku terbitan daripada UMPSA, Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, dan Alhamdulillah insya-Allah selama 1 jam kita akan bersiaran secara dalam talian dan juga secara fizikal di platform ini, di Pavilion MAPIM, untuk membicarakan sebuah lagi buku yang menarik yang diterbitkan oleh penerbit UMPSA, dan bersama saya adalah penulis. Kalau kata saya ada 2 orang penulis, dan hari ini kita menjemput seorang penulis kerana ada penulis ada sedikit komitmen lain. Dan kita bersama dengan Profesor Muhammad Rashid Abdul Hamid. Assalamualaikum Prof. Selamat datang. Mendengar. Okey, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana kehadiran ke sini dengan kenderaan ataupun Berkendaraan sendiri. berkendaraan sendiri? Tak ada jam Alhamdulillah perjalanan lancar insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersemuka lagi sekali. Kalau tak silap sebelum ini pun kita ada lagi sesi seperti ini Ya. yang kita adakan untuk membicarakan pelbagai buku terbitan. Baik, kita ada 1 jam yang kita akan bincangkan sebuah buku bertajuk Foundation of Excellence yang ditulis oleh Prof Mokhtar Ya. dan juga Prof Rashid, merupakan terbitan penerbit UMPSA, merupakan terbitan tahun ini dan merupakan satu daripada buku yang saya fikir agak menarik perhatian kali ini, kerana ada jualan yang peminat-peminat tertentu yang membelikan, terutamanya mereka yang mengamalkan kecemerlangan di organisasi dan sebagainya. Mungkin pada malam ini kita cuba mengupas sedikit kerana penulis yang ada tentang judul Foundation of Excellence ini, dan juga tema-tema yang telah diungkap di dalam setiap chapter dalam buku ini. Mungkin untuk pusingan pertama ini, Prof, kalau Prof boleh cerita sedikit tentang tajuk ini, apakah secara umum kandungan Foundation of Excellence Achieving Success Through Values Driven Strategy ini? Mungkin sedikit pusingan pertama. Okey, terima kasih yang berbahagia moderator Encik Azli Syukri dari penerbit UMPSA. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada khususnya kepada pihak MAPIM dan penerbit UMPSA atas undangan yang diterima untuk sesi Republika Merah untuk membincangkan tentang manuskrip ataupun karya yang ditulis secara bersama oleh Profesor Dr. Mokhtar Abdullah dari Meritus University, dan saya sendirilah Muhammad Rashid bin Abdul Hamid dari Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA. Mungkin sebagai permulaan, kalau boleh saya kongsi Encik Azli dari segi sejarah sebenarnya bila kita bercakap tentang excellence ni ataupun kecemerlangan sebelum itu buku ini saya tulis dalam bahasa Inggeris. Kami tulis dalam bahasa Inggeris dan kami juga pernah terbitkan buku yang berkaitan dengan kecemerlangan dalam bahasa Melayu dan mungkin seperti mana masa berubah pantas kita juga berfikir untuk menyebarluaskan ilmu dalam bahasa lain khususnya bahasa Inggeris supaya apa yang disampaikan ni mendapat liputan masa yang lebih banyak. Jadi rentetan sejarah kepada penulisan buku ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bermula 30 tahun dahulu sebenarnya, iaitu ia merupakan idea asal penulis utama iaitu Profesor Dr. Mokhtar Abdullah, iaitu pada tahun 2000 kita mencadangkan satu model kecemerlangan
iaitu kenapa kita namakan model kecemerlangan. Dalam sesebuah organisasi, kita tahu bahawa semua organisasi ingin berdaya saing, ingin maju ke depan, ingin mencapai keuntungan atau apa sahaja faedah yang boleh digarap daripada perjalanan ataupun pengoperasian sebuah organisasi. Maka pada waktu itu, pada tahun 2010, satu model bagi menjayakan operasi sesebuah organisasi adalah berdasarkan apa? Jadi kita perlukan satu model ataupun pelan yang mana pada ketika itu kita namakan model berkenaan sebagai Total Performance Excellence Model, ya. Tetapi model yang dibina pada waktu itu sebenarnya tidak menjurus kepada value base, ya. Value base performance excellence model ni wujud selepas tahun 2010, ya. Dan itu adalah merupakan sejarah yang mana kita telah kembangkan daripada model kecemerlangan dalam organisasi kepada model kecemerlangan berasaskan nilai trust. Kalau kalau kita lihat buku yang kami tulis pada hari ini sebenarnya adalah lebih kepada membincangkan kepentingan nilai trust, ya, dalam mencapai kecemerlangan sesebuah organisasi. Jadi buku ini yang kami tulis ini bukanlah merupakan buku yang ditulis dalam masa setahun ataupun 2 tahun, tetapi merupakan kompilasi pengalaman, sama ada pengalaman dalam pengurusan ataupun pengalaman peribadi penulis masing-masing yang telah diterjemahkan dalam bentuk buku seperti mana yang akan kita bincangkan pada malam inilah. Jadi saya lihat buku ini sebenarnya diterbitkan pada tahun 2025 lah, pada tahun 2025, dan pada hemat saya semua pemimpin dalam organisasi perlu mempunyai buku ini kerana ia merupakan bacaan umum. Walaupun ditulis dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Inggeris mudah difahami. Jadi mungkin untuk sebagai permulaan, buku ini bukanlah merupakan buku yang ditulis dalam masa yang singkat, ya. Kompilasi pengalaman, ya, peribadi, kompilasi pengalaman dalam bidang pengurusan oleh kedua-dua penulis dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi itu mungkin sebagai permulaan ataupun mukadimah untuk perbincangan kita pada malam ini. Okey, saya tertarik dengan Prof punya satu statement, iaitu core value tadi, ya. Core value ni memang semua organisasi akan ada, dan sangat jarang kita lihat organisasi yang tidak memiliki core value masing-masing. Umpama kalau institusi pendidikan tinggi, khususnya universiti, sudah pasti akan ada core value dia sendiri. Corporate pun ada core value dan sebagainya. Namun kadang-kadang tak diambil perhatian. Bila Prof sebutkan tadi bahawa based on core value untuk kita meningkatkan kecemerlangan, ini melihatkan bahawa core value ada satu yang strategik, perlu diterjemahkan. Umpama kalau katakan di negara kita ni, baru ni kita bincang tentang Pancasila dan rukun negara umpamanya, kan. Dan rukun negara itulah seperti kata-katakan core value yang kadang-kadang kita hanya menghafal tapi tidak mengamalkannya. Jadi berasas kepada buku ini, ya, kalau boleh Prof lihat core value yang dimaksudkan oleh Prof tadi dalam merencana kecemerlangan sebuah organisasi itu berlandaskan apa? Umpamanya, kan, bagaimana Prof melihat pembentukan core value yang dikatakan ke arah kecemerlangan? Okey, sebenarnya kalau kita nak lihat dari segi perspektif agama kita sendiri, kita memang agama kita sendiri meletakkan nilai sebagai satu perkara yang paling penting sekali, ya, yang membentuk peribadi seseorang Muslim, ya. Tetapi kalau kita mengambil pandangan Barat, juga memberikan sisi ataupun sudut pandang yang sama, yang mana kalau kita lihat pandangan sarjana Barat, ya, pada tahun 1957, Selznick pada tahun 1957 menyatakan bahawa, kalau boleh saya sebut dalam bahasa Inggeris di sini, if an organization wants to be institutionalized, it has to be instilled with values. It has to be instilled with values. Maka kalau kita lihat
sudut pandang masyarakat barat, mereka juga memandang nilai merupakan perkara asas dalam sesebuah organisasi, ya. Bila disebut if an organisation wants to be institutionalized, ya, ingin diinstitusikan, maka nilai trust, nilai itu harus diutamakan. Kenapa begitu, ya? Pada satu ketika dahulu, ya, organisasi besar seperti Enron, ya, boleh jatuh, ya, boleh jatuh prestasi ataupun performance. Dan daripada kajian yang dibuat, rupanya pegangan kepada nilai trust, ya, oleh sumber manusia dalam organisasi berkenaan tidak utuh. Maka Selznick menyatakan bahawa jika sebuah organisasi ingin diinstitusikan, maka ia perlu ditanamkan dengan nilai. Jadi kita lihat nilai ini bukan merupakan satu perkara yang eksklusif sama ada kepada agama, kepada bangsa atau kepada apa saja, tapi dia merupakan satu nilai yang universal ataupun satu nilai yang sejagat yang boleh diaplikasikan ke dalam konteks negara, ke dalam konteks masyarakat, ya, atau apa sajalah, ya. So jadi bila kita lihat tentang nilai ini, memang tidak nilai trust ataupun nilai harus kita terapkan dalam organisasi. Kerana dalam kalau kita boleh bercakap tentang dalam krisis, ya, sama ada krisis ekonomi atau krisis dalam organisasi, ya, pegangan kepada nilai itu adalah amat penting, ya. Bagaimana kita boleh bertindak balas, ya, kepada situasi yang berlaku pada ketika itu. So maka sejauh mana kita dapat internalize, ya, kita dapat assimilate ataupun asimilasi nilai berkenaan ke dalam diri kita yang boleh diterjemahkan dalam bentuk tindakan kita, khususnya dalam membuat keputusan, ya, di dalam organisasi. So itu adalah amat penting sekali lah. Dan mungkin kalau boleh saya teruskan dekat sini, Cik Azli, sebenarnya nilai ini kita boleh huraikan dalam konteks yang lebih luas, ya. Sama ada nilai itu adalah merupakan nilai nusa bangsa ataupun nilai negara, ataupun nilai masyarakat, ataupun nilai organisasi, ataupun nilai individu, ya. Kalau kita bercakap tentang nilai ni, katalah dalam sesebuah organisasi, ya, setiap sumber manusia dalam organisasi mempunyai pegangan nilai yang berbeza. Umpamanya saya mempunyai nilai peribadi saya sendiri, Encik Azli mempunyai nilai peribadi Encik Azli sendiri. Tetapi apabila kita telah masuk dalam sebuah institusi, maka kita perlu assimilate nilai kita dengan nilai yang telah ditetapkan dalam organisasi sehingga membentuk nilai bersama. So bila orang luar lihat, ya, trait ataupun tingkah laku saya, tingkah laku Cik Azli, bila kita membuat pembentangan, bila kita berjumpa dengan para pemegang taruh atau masyarakat, kita mempunyai nilai ataupun tingkah laku ataupun trait yang hampir sama, yang menunjukkan bahawa nilai organisasi kita telah diterapkan dengan jayanya ataupun membentuk sumber manusia dalam organisasi. Dan bila kita nak sebut tentang bagaimana nilai ini boleh menyumbang kepada kecemerlangan organisasi, mungkin kita boleh bercakap dalam konteks yang lain selepas inilah. Menarik, ya, tentang yang nilai tadi. Kita sedia maklum, ya, tadi Prof ada maklumkan bahawa dalam kita membentuk nilai organisasi, dia ada nilai-nilai lain yang terlibat sama. Jadi di situ kita perlu mewujudkan satu nilai utama lah. Apakah mungkin berlaku cabaran di mana ada 1,000 orang staff, kan? Dan 1,000 orang staff itu memiliki nilai yang berbeza. Jadi nilai yang dominan akan mempengaruhi nilai lain, ataupun kita memerlukan satu mekanisme bentuk satu nilai baharu yang semuanya harus bersetuju. So macam mana framework itu? Alright.
Terima kasih Cik Azli. Sebenarnya itulah peranan pemimpin dalam organisasi. Ya. Kalau saudara-saudari berpeluang untuk membaca buku yang ditulis oleh kami, ya, sebenarnya dalam mana-mana model kecemerlangan, ya, sesiapa yang berminat dalam bidang pengurusan strategik, ya, kepimpinan memainkan peranan yang paling penting, ya, dalam membawa organisasi ke arah yang lebih tinggi, ya. Dan dalam konteks ini pemimpinlah yang sebenarnya membentuk nilai ataupun jiwa dalam bagi setiap sumber manusia dalam organisasi. So selain daripada kepimpinan, ya, faktor budaya organisasi yang perlu dibentuk, ya, yang perlu dibentuk supaya setiap sumber manusia dalam organisasi berkenaan mempunyai budaya organisasi yang mencerminkan budaya sesebuah organisasi berkenaan, ya. Jadi faktor kepimpinan dan faktor organisasi ni adalah merupakan dua faktor yang paling utama kalau kita kaji, ya, dalam kajian kepustakaan, dalam banyak jurnal-jurnal ataupun makalah terbitan tempatan ataupun antarabangsa, kepimpinan dan budaya adalah merupakan faktor yang paling penting, ya, yang menyumbang kepada kecemerlangan organisasi. Namun apakah nilai kepimpinan, nilai-nilai kepimpinan ataupun nilai-nilai teras kepimpinan ataupun nilai teras budaya, ya, yang menyumbang, yang boleh membentuk jiwa raga sumber manusia di dalam sesebuah organisasi. Memang proses ini tidak boleh berlaku dalam masa yang singkat. Ia perlu mempunyai komitmen di peringkat tertinggi organisasi, yang mana pada akhirnya, ya, kalau kita baca buku Foundations of Excellence ini, boleh menyumbang kepada kecemerlangan institusi. Sebenarnya buku yang kami tulis ini telah melalui banyak siri lah pembuktian secara empirical, ya. Model kecemerlangan yang kami cadangkan telah melalui pembuktian secara empirical, yang mana model-model kami berkenaan telah melalui proses apa kita cakap pemodelan, yang mana kita boleh cakap model yang dibangunkan sebenarnya menarik dan boleh digunakan bersifat luas ataupun fleksibel dalam kebanyakan organisasi, ya, sama ada organisasi yang berfokus kepada keuntungan ataupun organisasi yang tidak berfokus kepada keuntungan. Tapi Prof, oleh kerana buku ni dibuat berdasarkan pada mekanisme dan juga penulisan yang ilmiah, pasti dia ada facts and figures, kan, dan pada masa yang sama pasti dia telah melalui proses-proses mencari nilai-nilai yang sahih dan sebagainya. Dalam waktu pencarian ni pasti ada penemuan-penemuan dan bukti-bukti yang menyokong bahawa ada organisasi yang gagal kerana mereka tidak disokong ataupun tidak mengamalkan nilai value yang ada, dan ada organisasi yang berjaya cemerlang di peringkat dunia kerana menggunakan value tadi sebagai satu daripada teras untuk kecemerlangan. Ada bukti dan ada dapatan itu yang boleh dikongsi. Okey. Mungkin kalau boleh saya kongsi secara umum di sinilah, kerana dapatan kajian berkenaan bersifat sulit, ya. Tetapi nilai-nilai ini sebenarnya bagi setiap organisasi mempunyai nilai teras yang berbeza, ya, kerana bergantung kepada fungsi ataupun apakah peranan organisasi berkenaan lah, ya. Kalau organisasi seperti institusi pendidikan, maka apakah nilai teras yang dominan yang perlu ada oleh seorang pemimpin dalam organisasi berkenaan, apakah nilai yang perlu diwujud, ya, dari segi konteks budaya organisasi. Even nilai-nilai bagi setiap universiti umpamanya berbeza, ya, bergantung kepada visi, misi universiti. Begitu juga dengan organisasi-organisasi lain. Jadi pada permulaan kajian ini dibuat, ya, sebenarnya pengenalpastian nilai-nilai
trust berkenaan telah dibuat secara bersama dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebenarnya pada waktu itu sekitar awal tahun 2000 iaitu dimula oleh Prof Mukhtar Abdullah bersama dengan pengerusi IKIM Allahyarham Tan Sri Tun Ahmad Sarji So yang mana mereka lah yang menjuarai model ini sebenarnya, model kecemerlangan prestasi berasaskan nilai trust. Tetapi nilai-nilai trust yang dikenal pasti pada waktu itu adalah merupakan nilai yang dianggap dominan, yang patut dipunyai oleh semua organisasi. Namun kalau kita baca buku ini, nilai-nilai itu sebenarnya bersifat luas tidaklah bersifat rigid. Because kita harus pastikan nilai-nilai yang dominan yang perlu dikuasai dalam organisasi. Jadi sekitar tahun 2008 model kecemerlangan yang telah dibina pada waktu itu kita telah uji bersama dengan kita uji di sektor perbankan di sektor korporat perbankan lah ada sebuah bank terlibat yang mana kita uji apakah nilai trust yang dominan dalam organisasi berkenaan dan dapatan kajian itu kita tak terbitkan tapi kita dapat buktikan bahawa sejauh mana nilai-nilai trust berkenaan dipunyai oleh setiap sumber manusia ataupun kaki tangan ataupun staf dalam institusi berkenaan lah. Sebenarnya selepas daripada itu kita banyak buat kajian empirical yang kita jalankan bersama dengan universiti institusi pendidikan yang mana kita telah terbitkan banyak makalah-makalah yang bersifat empirical lah. Jadi itu adalah merupakan sejarah bagaimana kita mula menguji ataupun mengutip data dan kita buktikan secara statistik, secara empirical. Jadi dia menarik kerana mungkin dah ada satu glossary khas untuk nilai-nilai kecemerlangan yang telah diperoleh oleh pasukan Prof hingga lahirlah buku ini. Saya pernah baca yang dalam bahasa Melayunya kalau dulu kan. Jadi mungkin ada berapa sebenarnya jumlah nilai yang boleh kita katakan di sini sebagai satu trust kepada kecemerlangan organisasi. Mungkin kalau dalam kita sebagai agama Islam kita ada sifat-sifat yang telah diberikan kepada Rasulullah kita kan, amanah, adil dan sebagainya, itu satu nilai yang memang dilakukan di semua organisasi, atau ada nilai-nilai lain yang mungkin boleh berkongsikan? Okey, sebenarnya Cik Azli, model kecemerlangan yang kita cadangkan sejak tahun 2000, kita ada 11 penunjuk ataupun kriteria 11 penunjuk ataupun kriteria yang menyumbang kepada kecemerlangan organisasi, bermula daripada faktor kepimpinan, faktor budaya, faktor pengurusan sumber, objektif dan strategi, inovasi, amalan terbaik, nilai pekerja, nilai pemegang taruh, nilai produktiviti dan dan kesemua indikator-indikator ini yang dipercayai akan menyumbang kepada kecemerlangan sebuah organisasi. Sekiranya salah satu faktor hilang daripada organisasi, maka kita boleh cakap maka pincanglah ataupun organisasi berkenaan mungkin tidak dapat mencapai prestasi kecemerlangan yang menyeluruh, prestasi kecemerlangan yang menyeluruh. Jadi menjawab soalan moderator tadi, Encik Azli, iaitu berapa nilai yang kita cadangkan mulanya Sebenarnya setiap indikator kita cadangkan ada 6 nilai trust, ada 6 nilai trust dan kita ada 11 indikator, maka kita ada 66 nilai trust. 66 nilai trust yang kita katakan bahawa nilai ini adalah nilai-nilai trust ini adalah merupakan nilai yang paling dominan yang patut dipunyai dalam setiap indikator, 11 indikator yang kita cadangkan tadi. Namun nilai 66 nilai trust berkenaan tidak rigid.
kerana dia boleh berubah, dia bersifat dinamik, kerana mungkin nilai katalah nilai teras kepimpinan, ya, pemimpin harus mempunyai nilai yang bersifat benar, bercakap benar, ya. Apakah lagi nilai-nilai yang menyumbang kepada pembentukan seseorang pemimpin yang berkaliber. So kita ada 6 nilai teras di situ, dan mungkin bagi organisasi lain nilai teras berkenaan tidak sama dengan organisasi A, tidak sama dengan nilai teras kepimpinan bagi organisasi B, dan juga berbeza dengan nilai kepimpinan bagi organisasi C. Tetapi faktor kepimpinan tetap merupakan penunjuk yang paling utama. Yang paling utama, kerana yang menggerakkan organisasi adalah pemimpin, ya. Yang mengepelai organisasi adalah seorang pemimpin, dan memanglah untuk pemimpin berkenaan mengemudi sesebuah organisasi, maka dia perlukan pekerja. So apakah nilai-nilai pekerja yang perlu dipunyai supaya membantu pemimpin dalam menggerakkan sesebuah organisasi. So kita ada 66 nilai teras, dan nilai ini bersifat dinamik. Ya. Jadi saya tertarik dengan satu nilai tadilah yang Prof sebutkan tadi berkenaan tentang kepimpinan, leadership, ya. Memang dalam keadaan yang sedang hari ini kita memerlukan satu nilai yang holistik untuk membentuk seorang pemimpin yang boleh menangani isu-isu dan mesti bersifat resilient, dia daya tahan yang tinggi. Betul. Jadi dalam konteks inilah, konteks buku ini, ya, apakah pada pandangan Prof nilai kepimpinan yang perlu ada bagi seorang pemimpin untuk menerjui mana-mana organisasi yang ketika ini dan cabaran ekonominya, cabaran sosialnya, politiknya yang pelbagai rencam. So nilai apa yang diperlukan? Okey, mungkin kalau saya boleh menjawab di sini adalah dalam konteks sekarang, ya. So seorang pemimpin tu harus mempunyai sifat yang terbuka, mempunyai nilai terbuka, openness, ya, ataupun berfikiran terbuka, menerima pendapat sesiapa sajalah, ya, yang mana kita boleh nilaikan, yang kita boleh pertimbangkan sama ada pendapat berkenaan boleh kita gunakan demi kelangsungan sesebuah organisasi. So saya ingat bersifat keterbukaan itu adalah penting bagi seseorang pemimpin. Kalau kita nak cuba selarikan dengan kepimpinan sekarang, even kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga dalam konsep Malaysia Madani, ya, konsep Malaysia Madani terdapat 6 nilai yang menyokong kepada asas pembentukan nilai madani, ya. Tapi kalau nak tahu nilai-nilai berkenaan, kena bacalah buku. Kena dapatkan buku, ya, pada ketika ini dengan diskaun yang menarik, ya. Ya. Jadi Prof, kita berpatah balik tadi kepada konsep yang asas tadi, bahawa dalam pengkajian dan juga penemuan bahawa nilai adalah sesuatu value yang telah pun memang diterima sejak zaman Nabi lagi. Ini konteks Islam lah kita lihat. Yeah. Jadi value yang dibawa, yang seperti mana yang telah dikemukakan oleh banyak fuqaha dan ulama tentang nilai yang Nabi telah tunjukkan, sahabat tunjukkan, adakah termaktub juga dalam framework ini, ataupun ia mempunyai dua framework yang berbeza, Barat dan Islam atau sebagainya? Apakah hujah Prof di sini? Okey. Sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan tadi, nilai ini adalah merupakan nilai sejagat, ya. So tiada istilah nilai yang berfokus kepada Islami. Sebenarnya semua nilai ini adalah merupakan nilai-nilai baik yang memang dah ada dalam agama kita pun, ya. Tetapi kita tidak gunakan ataupun kita sebutkan, oh, this is Islamic values, tapi kita sebut nilai-nilai teras, yang mana sebenarnya nilai-nilai teras inilah yang merupakan tonggak kepada pembentukan banyak nilai yang ada dalam agama kita sendiri. Okay, maksudnya dia tidak ada wujud lah, ini namanya nilai Islam, ini bukan Islam, ya. Walaupun dia kita mengumpulkan hujah nilai sejagat yang sebenarnya ada dalam semua tamadun, dalam semua, ya, yang boleh kita katakan bahawa dia mewakili nilai-nilai yang sejagat diterima dalam apa juga konteks kita di sini. Kalau boleh saya tambah, Cik Azli, mungkin kalau nilai bagi seorang pemimpin, ya,
seorang pemimpin harus bercakap benar, ya. Saya ingat bukan saja dalam agama Islam pemimpin harus bercakap benar, saya ingat dalam agama lain juga mereka perlu bercakap benar untuk menjadi seorang pemimpin. So sebabkan itu kita cakap nilai ini adalah merupakan nilai universal yang boleh diaplikasi across countries, across nation, merentas negara, merentas bangsa. Jadi nilai-nilai ini yang kita panggil nilai trust. Bila kita sebut nilai trust ni nilai yang paling utama, nilai asas, ya. Sebab itu tajuk buku kami adalah Foundations of Excellence. So apakah Foundation of Excellence? Iaitu nilai trust lah. Kalau kita tengok tajuk Achieving Sustainable Success Through Values Driven Strategies, ya. Sebenarnya Cik Azli, untuk mencapai kecemerlangan ni mudah. Sebenarnya mudah. Untuk mencapai kecemerlangan dalam sebuah organisasi adalah mudah. Tetapi persoalan bagaimana kita ingin mengekalkan kecemerlangan berkenaan, itu yang menjadi perkara paling penting yang perlu kita lihat. So bagaimana kita nak mengekalkan kecemerlangan? Maka kita perlu kembali kepada asas kecemerlangan, iaitu pembentukan nilai trust mengikut 11 indikator yang kami tulis dalam buku inilah. Dan Prof, bila kita kata kembali kepada nilai trust, yang mana nilai trust itu yang akan membentuk budaya, ya, dalam organisasi, adakah maksud Prof bahawa bila kita mengabaikan nilai trust, ya, kita mengizinkan, kita tak ada, contoh kita tak ada satu pembangunan strategik untuk menyerapkan nilai itu. Macam tadi, kita mungkin berjaya tapi tak sustain, tak kekal, tak kekal sebagainya, kerana faktor tidak adanya proses pembangunan kepada generasi yang akan datang tentang nilai kita. Umpamanya kalau masuk sebuah organisasi tu, nilai pekerjanya memang katakan rajin, umpamanya dia kena terus lakukan perkara dan tak kira masa, berkorban apa saja, tapi nak sustain itu, nak kekal itu susah. Pada pandangan Prof, dalam konteks kita dah mengetahui Foundation of Excellence ini ada untuk membangunkan menjadi isu yang besar, sebab kita ada pelbagai watak personality yang masuk, keluar masuk kan. Yeah. Itu cabaran yang paling saya fikirkan. Adakah kerangka itu merangkumi juga framework yang dikemukakan dalam buku ini? Okey, soalan tu memang menarik sebenarnya. Sebenarnya dia berbalik kepada peranan seseorang pemimpin dalam organisasi, ya. Yang mana bila kita sebut peranan seorang pemimpin dalam organisasi, seorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas harus bersama-sama membangunkan plan strategi organisasi, ya. Itu perkara yang paling penting. So dalam membangunkan plan strategi organisasi yang merangkumi visi, misi, dan mau tidak mau aspek nilai trust tidak boleh ditinggalkan, ya. Jadi sesi pembentukan nilai trust bersama dengan ahli dalam organisasi berkenaan perlu dilakukan. Jadi peranan semua staff ataupun semua sumber manusia dalam organisasi adalah amat penting, because organisasi berkenaan adalah merupakan organisasi bersama yang dibantu ataupun dipantau oleh seorang pemimpin yang mempunyai daya kaliber yang akhirnya dapat memacu organisasi ke arah yang lebih baik sebenarnya. Bila kita sebut ke arah yang lebih baik, sebenarnya ke arah mencapai prestasi yang menyeluruh. Bila saya sebut prestasi yang menyeluruh, adalah merupakan kesemua 11 penunjuk yang kita cadangkan dalam buku ini. Organisasi patut kuasai, patut terapkan dalam institusi berkenaan. Prof, kita semua tahu nilai, contoh nilai benar, bercakap benar. Semua organisasi akan menggunakan nilai yang sama lah. Baik, katakan kita ada berapa sini, 20 universiti. Semua universiti akan menggunakan nilai yang sama. Even Patriot, even IBDE pun, mereka akan menggunakan yang sama. Dalam bekerja kita mesti ikhlas, umpamanya itu nilai yang dipegang. Ataupun dalam kepimpinan kita perlu menghayati, memahami orang bawah sebagainya, nilai-nilai. Tetapi kenapa ada setengah company yang tidak percaya walaupun mengamalkan nilai yang sama, kan? Ataupun mereka mengatakan kami ada nilai yang sama seperti lain. Example, IUM ada nilai yang sama dengan UMK umpamanya. Tetapi mengapa kami tak boleh
ada juga yang lebih cemerlang oleh kami. Di sini umpamanya indikator itu mungkin ada indikator yang berubah ataupun barangkali menafsirkan peranan nilai itu ataupun pelaksanaan nilai itu ada masalah ke macam mana? Okey, pada hemat saya menjawab kepada soalan Encik Azli berkenaan, sebenarnya sekiranya itu berlaku, maka pengamalan ataupun internalization of the core values tidak berkesan, masih belum berkesan, ya. So itu yang perlu dilihat oleh seseorang pemimpin. So apabila sesebuah organisasi berjaya menerapkan nilai-nilai teras, ya, yang seperti mana yang dihasratkan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi, saya ingat perkara berkenaan tidak timbul, ya. Tapi kalau perkara berkenaan masih berlaku, maksudnya ada kepincangan lah dalam instilling of the core values, ya. So okay. From the 11 value indicator 11 ini yang sebut Ya, tadi. indikator betul. Indikator tadi, dan 11 itu pada pandangan Prof, yang mana yang paling main dalam mempengaruhi kecemerlangan lah, dalam mungkin nombor satu ke, yang nombor satu tu leadership ke yang mempengaruhi, I mean 50% lah yang paling menyebabkan, ataupun mereka, kita boleh katakan dalam 11 tu kalau dua nombor 10 11 tu tak dilaksanakan, dia still lagi akan high sila atau macam mana? Kena buat 11 Ya, okey. Memang 11 penunjuk ataupun kriteria berkenaan adalah penting. Tetapi kalau kita nak ringkaskan mana kriteria yang paling utama, ya. Yeah. Kalau mengikut kajian empirical kami dan juga melalui pembacaan ataupun kajian kepustakaan, nilai atau faktor kepimpinan dan juga faktor budaya organisasi adalah merupakan dua faktor yang paling utama yang mempengaruhi kerjaan ataupun kelestarian sesebuah organisasi. So, kepimpinan dan juga budaya organisasi, dua kriteria ini adalah merupakan penunjuk yang paling utama. Kepimpinan dan budaya. Dan budaya. Jadi maksudnya leadership dan culture tu, komponen ni adalah sesuatu yang strategik. Ya. Betul? Bermaksud dalam hal organisasi, kita akan dapat lihat, kita boleh filter, kita boleh diagnose. Betul. Kalaulah culture dia tak seimbang dengan nilai Betul. dia, kan, umpamanya, dan juga kita ambil contoh lah di UMPSA sendiri lah, dulu kita ada nilai, kita lihat semua staff kita tidak merokok, tak boleh merokok. Betul. Kan, dia ada satu nilai, orang mereka tahu dia, secara automatiknya semua tidak merokok mobile. So itu nilai yang kalau kita kekal dengan nilai itu, kita akan dapat lihat satu budaya lah, Betul. kan, daripada nilai tadi, dan dipantau oleh leadership lah, kan, leadership. Betul. Jadi walaupun mungkin tidak memenuhi kesemua nilai tadi, tapi kalau ada nilai-nilai yang kuat yang boleh menyokong, dia juga boleh membawa kecemerlangan. Betul. Dalam satu segi lah. Betul. Kalau bukan holistik pun, kan. Betul. Jadi bermaksud pada pandangan Prof dan kajian Prof ini, apakah semua organisasi boleh menggunakan template ini, ataupun hanya untuk universiti atau hanya kementerian untuk mungkin education sahaja, ataupun keseluruhan dalam bentuk industri? Okey. Sebenarnya buku ini sesuai untuk diaplikasi dalam semua organisasi. Kerana persoalan nilai ini tidak bersifat eksklusif untuk organisasi seperti universiti sahaja. Ya, organisasi besar, ya, organisasi kecil, ya, institusi-institusi yang menjana keuntungan, institusi-institusi mungkin yang bersifat NGO. Sebenarnya buku ini amat penting untuk dibaca dan boleh mengguna pakai kesemua kriteria atau penunjuk yang kami cadangkan dalam buku ini. So saya ingat dia merupakan satu elemen ataupun perkara yang paling penting, ya. Namun, ya, dalam konteks ataupun kajian pengurusan, mungkin akan ada nilai-nilai yang lebih berfokus kepada organisasi berkenaan. Itu yang saya sebutkan tadi, nilai teras ini bersifat anjal ataupun dinamik, ya.
Okey, bagi mereka yang sedang menonton dan juga pengunjung yang masih berada di sini, kita ada berita gembira dengan less ataupun diskaun 20% during this time, dan dapatkan diskaun 20% untuk buku yang sedang kita bincang hari ini, iaitu Foundation of Excellence, bagaimana nilai sesebuah syarikat atau organisasi atau budaya ya boleh membawa kecemerlangan dalam mana-mana organisasi. Ini panduan yang agak komprehensif ya, berkenaan tentang kajian tentang nilai untuk mencapai kecemerlangan. Baik, kita masih lagi ya Prof bercakap tentang beberapa aspek indikator tentang kecemerlangan, seperti mana tadi kita tekankan bahawa pemimpin, kepimpinan dan budaya itu perlu ada. Tapi soal sekarang ni, bagaimana sebenarnya kita nak create nilai, value tu? Umpamanya sebuah organisasi yang baru ditubuhkan, apa panduan dia sebelum dia membentuk nilai ni sebab kita tahu semua nilai baik banyak seperti tadi yang kita lihat tadi, hasil daripada kajian dia ada 66 ya. So bagaimana kita nak sweetkan, aku tak mampu nak capai semua nilai tersebut, bagaimana dia nak memilih untuk sesuai dengan dia punya organisasi? Okey. Untuk menjawab soalan Encik Azli itu, sebenarnya mau tak mau kena baca buku ini. Itu jawapan yang paling tepat. Ini yang paling penting paling sebenarnya. penting, ya, betul. Kita tak dapat lari untuk membincangkan panjang lebar, katakan sampai malam, sampai ke esok pagi pun tak selesai untuk berdiskusi buku yang setebal lebih daripada 200 muka surat ini ya. Jadi kita ingin dapat jawapan tu, kita kena baca, telah tengah buku ni. Tapi mungkin dapat share sikit lah kot, sedikit tentang perkara tersebut, kalau Prof boleh menambah. Alright. So mungkin saya ringkas lah ya. Nama pun bila kita sebut asas ya, asas kecemerlangan sebuah organisasi ni, yang mana kita cuba garapkan di sini adalah achieving sustainable success through values driven strategies ya. Selain daripada nilai-nilai teras yang kita cadangkan, kita juga cuba membawa pembaca untuk merangka bagaimana kita nak mewujudkan satu strategi yang menjurus kepada strategi yang ada nilai. Ada nilai. So saya ingat itu yang paling penting. Yang mana untuk mewujudkan strategi yang ada nilai, sebenarnya dalam organisasi yang baru umpamanya, so kita sebenarnya ada cadangkan proses atau prosedur untuk membuat baseline assessment ataupun penilaian dasar lah, untuk kita perlu lihat sejauh mana organisasi berkenaan mempunyai nilai, takat mana nilai di-embrace ya, ataupun dipunyai oleh semua yang berada dalam organisasi. So baseline assessment tu perlu dibuat sebenarnya ya, ataupun penilaian asas kepada sejauh mana sumber manusia dalam organisasi berkenaan cuba terapkan. Maknanya Prof cuba menawarkan kepada kita satu tawaran ya, bahawa sebelum kita melaksanakan apa juga plan strategi, kita mesti back to our value. Betul. Okay. So pastikan value itu boleh suit dengan semua kita punya plan lah. Betul. Supaya kita tidak ada meletakkan every single values kita tu dalam plan kita. Dan hasilnya nanti kita akan dapat dalam plan dan diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Okey. Maksudnya ini agak komprehensif ya. Ini agak satu benda yang saya fikir juga dilakukan oleh Fortune 500 umpamanya kan, company-company yang tersenarai dalam Fortune. Dan kalau kita baca juga penulisan daripada barat tentang value dan sebagainya, kita akan dapat juga menemui perkara yang hampir sama ya. Mereka bincangkan tentang bagaimana nilai boleh membawa satu lonjakan berkali ganda daripada apa yang sebelum ini dilakukan. Jadi mungkin pada pandangan Prof, bagi aspek universiti ya, kita bicara dalam MAPIM ini, sudah pasti kita bercakap tentang universiti, kecemerlangan penyelidik, kecemerlangan dalam publication umpamanya kan, dan apatah lagi dengan wujudnya AI, wujudnya ChatGPT sebagainya. Dan saya lihat etika tu semakin ranap kerana adanya bukan saja plagiat dan umpamanya. Teknologi ini sendiri, bagaimana Prof melihat, bukan merosakkan nilai, tapi dia
perlu menambah nilai yang baik untuk kita mencapai kecemerlangan. So bagaimana Prof melihat cabaran ini? Okey. Dalam konteks ataupun dalam zaman yang bercanggih ni, kita tak boleh lari daripada kecanggihan teknologi, ya. Khususnya yang berkaitan dengan aspek AI, ya. Dan itulah peranan kita, ya, peranan pemimpin dalam organisasi dalam memastikan sejauh mana sumber manusia dalam organisasi berkenaan dapat menterjemahkan apa yang dihasratkan oleh organisasi ke dalam bentuk tindakan, ya. Katalah seorang penyelidik, ya, sekarang ingin menerbitkan kertas ataupun makalah penyelidikan, ya. Dengan teknologi AI sekarang, sekiranya mereka ingin terbitkan makalah berkenaan, dengan mudah dapat dihasilkan, ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai teras yang kuat, yang tinggi, maka kita akan gunakan apa-apa yang dicadangkan oleh teknologi AI sebagai karya asli kita, ya. Ataupun kita gunakan hasil kerja pelajar kita sendiri dan kita terbitkan sebagai hasil kerja kita, yang mana itu sudah tentu melanggar etika kita sebagai seorang pensyarah ataupun tenaga akademik. Dan itulah kembali kepada penguasaan asas ataupun sejauh mana kita menerapkan nilai berkenaan ke dalam diri kita. Dan that's why sebab itu saya sebut peranan pemimpin dalam organisasi itu adalah merupakan faktor yang paling kritikal supaya dapat membentuk sumber manusia dalam organisasi, supaya dapat menjiwai apa maksud nilai trust yang akhirnya dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan mereka sehari-harian di universiti umpamanya. Jadi kita dapat lihat, ya, satu perkara yang mungkin selama ni kita terlepas pandang, bahawa apa yang kita terterakan, apa yang kita tuliskan sebagai core value yang sentiasa ada, kadang-kadang kita tulis dalam bentuk macam-macam lah, perkataan nilai teras, sebagainya. Dan kita lihat kadang-kadang Prof, mereka tulis ni sambil lewa, bukan berasas kepada kajian, hanya ambil kopi daripada orang, ni teras kita, kan, tanpa ada satu strategi. Jadi dalam pembangunan nilai teras lah, seperti yang termaktub dalam buku ini, dia ada kriteria dan sebagainya. Bagi kebanyakan sesebuah organisasi yang sedia ada lama, umpamanya lebih daripada 20 tahun, kan, mereka dah tahu ada wujud nilai baru, perlu melihat kepada keperluan-keperluan nilai yang baru tau dalam mendepani cabaran. Kerana nilai yang lama mungkin dah tidak boleh lagi. So apakah tadi Prof sebut bersifat anjal, ya? Adakah nilai baru, generasi yang lama dengan baru ini, apabila dia ingin disatukan, sebab kita dah dapat satu nilai bersama ni, bagaimana pertembungan ini hendak diselesaikan dengan framework yang sedia ada? Sebab tu dalam perancangan strategik, ya, pengurusan strategik, kita sebenarnya boleh revisit nilai trust ataupun apa saja dalam konteks organisasi lah, because untuk mencapai kecemerlangan organisasi sebenarnya mungkin katalah nilai berkenaan mungkin adalah sesuai pada ketika itu, ya, dan tidak sesuai pada zaman sekarang. So bagaimana kita ingin sesuaikan, maka kita boleh buat revisit lah kepada perancangan strategi. Kalau bagi yang berkaitan dengan nilai trust, kita harus revisit ataupun semak semula ataupun tambah baik, ataupun kita cadangkan nilai trust yang baru, yang lebih menjurus kepada konteks semasa. Jadi dalam konteks kita untuk nilai trust ni, berapa lama dia boleh bertahan? Dan adakah dia bergantung kepada individu, leadership, atau budaya tu? Bagaimana dia boleh bertahan umpamanya? Ada satu kajian ke tentang ketahanan sesebuah value tu? Okey, sebenarnya
core values ini, kalau kita sebut katalah pada hemat saya, core values ni bertahan sampai bila-bila sebenarnya, ya. Umpamanya nilai bercakap benar, kita harus bercakap benar sampai bila-bila, pada setiap ketika, pada setiap masa. Kita tak boleh bercakap benar pada hari ini dan esok ataupun 10 tahun akan datang kita kita harus bercakap benar juga, because itu adalah merupakan sifat ataupun nilai yang perlu ada pada seorang pemimpin. So sebenarnya nilai trust ni kita boleh sebut long lasting lah, long lasting, ya. Jadi bermaksud, boleh saya simpulkan, ia adalah satu fitrah. Nilai yang foundation of excellence ini adalah satu nilai trust yang sebenarnya fitrah kita juga inginkan nilai-nilai itu. Cuma dalam konteks pelaksanaan itu, yang ingin dikemukakan oleh buku ini adalah untuk dirancang secara lebih strategik. Maknanya dia didesign, dia bukan hanya kita kata okey nilai kami benar, tapi tanpa ada program, tanpa ada modulnya kan, tanpa ada latihannya. So dia akan gagal untuk mencapai objektif nilai tersebut. Jadi bermaksud kita memahami nilai itu, dan nilai itu tidak ada jangka hayat dia. Dia sentiasa akan diperlukan daripada zaman mula kita dilahirkan hinggalah kiamat barangkali kan. Betul. Tetapi isunya tabaran tadi adalah bagaimana ia nak didesainkan dan dibudayakan supaya organisasi itu boleh menggunakan nilai itu menjadi satu nilai teras yang boleh membawa mereka berjaya kan dalam aspek ini. Dalam konteks ini kita tahu mungkin katakan sebuah organisasi itu telah pun melaksanakan semua nilai-nilai itu, tapi dia berdepan dengan nilai yang lebih besar di luar sana. Umpamanya apa yang kita lihat konflik, sekarang ni konflik antara Iran dan Iraq, kita lihat nilai dalam konteks ideologi peperangan umpamanya dengan askar, tak ada moral, tapi mereka berkuasa, mereka kata mereka percaya, walaupun mereka tidak mengamalkan nilai yang kita sebutkan tadi. So bagaimana Prof melihat aspek ini? Dia memanglah kalau kita nak cuba fahamkan tentang pengamalan nilai dengan keadaan semasa tu, untuk memahami pun sebenarnya dia bersifat kompleks, bersifat kompleks. Namun benda tu boleh diterjemahkan, mungkin mengambil masa, because kerana seperti mana yang saya sebutkan pada awal tadi, setiap individu mempunyai nilai ataupun pegangan masing-masing lah. Sejauh mana kita nak mengubah pegangan berkenaan, mungkin akan mengambil sedikit masa, dan sebab itu pada saya tetap berpegang kepada peranan pemimpin dalam organisasi sebenarnya. Pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam pasukan yang membentuk ke mana mereka ingin bawa pasukan ataupun organisasi berkenaan. Sebab itu kita tak boleh lari dalam memilih pemimpin yang mempunyai nilai-nilai trust ataupun yang mempunyai pegangan nilai-nilai trust yang utuh ataupun yang kuat. Thank you very much Prof atas penerangan buku ini, dan kita pun berada di penghujung dan sekali lagi saya nak ulang, kita ada special discount 20% untuk for this ketika ini kita ada penulis di sini yang kalau yang berminat untuk mendapatkan buku ini dan mendapatkan tanda tangan penulis, dan kita berikan diskaun yang istimewa ketika kita ada sesi ini. Dan mungkin Prof kita ada dalam 1 atau 2 minit untuk promosikan sikit buku ini, kenapa dan siapa yang patut membacanya dalam keadaan sekarang. Okey, terima kasih Cik Azli. Berbalik kepada soalan Cik Azli tadi, sebenarnya buku ini walaupun saya sebut peranan pemimpin adalah merupakan faktor yang paling penting dalam organisasi, sebenarnya buku ini boleh dibaca oleh sesiapa saja, because untuk mencapai kecemerlangan, menyumbang kepada prestasi keseluruhan dalam organisasi, maka buku ini sesuai untuk dibaca oleh semua lapisan pekerja sebenarnya, kerana ini adalah merupakan buku bacaan umum yang mudah difahami, yang mana kepada siapa yang berminat untuk menjadi seorang pemimpin yang berdaya saing, yang bermotivasi, yang mempunyai nilai trust ataupun pegangan yang kuat, yang utuh,
maka saya sarankan untuk beli dan baca buku inilah, dan dapatkan manfaat daripada hasil penulisan Profesor Mokhtar Abdullah dan saya sendirilah, insyaAllah. Alright, terima kasih pada Prof, panel yang kita undang pada malam ini sudi dapat bersama kita dalam Ribau Kamera. Saya lagi mewakili MAPIM mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih, dan kepada mereka yang sudi ingin mendapatkan buku ini boleh dapatkan di penerbit UMPSA dengan harga less discount 20%. Dan dengan itu saya rasa Prof, kita akhiri sesi kita, diskusi kita pada malam ini, dan saya mewakili MAPIM mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap sepanjang saya mengendalikan program ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.